Assalamualaikum. Anda sedang bersama saya Ainur dan dalam podcast BBNS Borak Bersama Nanot Studio. Baiklah, untuk episod kali ini kita bersama dengan seorang pelakon yang terlibat dalam filem Orang Perang, yang mana saya sangat mengidolakan beliau sebab dia tak pernah terlibat dengan kontroversi yang murahan. Tapi kalau dia bercakap, semua fakta dan semua orang dengar, semua orang bagi perhatian apa yang dia cakap. Assalamualaikum Abang Namron. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi datang ke podcast kecil kami ni bang. Okey, tak kecil sangat ni, besar ni. Allah Mewah. Akbar. Terima kasih. Dan terima kasih juga sebab seingat saya waktu abang terlibat dalam filem Orang Perang, kita kontak abang last minute juga kan, sebab kita tengah jalan syuting kan. Dan abang sudi untuk menerima jemputan kami. Terima kasih. Alhamdulillah. Boleh juga maknanya terlibat. Maknanya waktu tu pun tahu siapa production kat situ. Walaupun waktu tu saya tak kenal dengan Nanot Studio ni. Tapi ada kat situ ada Makno, boleh ada Hashim. So macam semua kawan-kawan yang lama kita tak kerja. So masa pun free. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, sebelum kita mulakan, nak tahu Abang Namron, nama Namron ni memang nama abang ataupun sebenarnya nama Namron ni nama panggilan. Okey. Nak kata nama stage pun tak boleh sebab saya dapat nama ni sebelum saya naik stage lagi. Okey. Sebelum saya terlibat dalam bidang-bidang kesenian ni lah, filem ke teater ke, belum terlibat lagi. Okey. So saya dapat nama tu kawan-kawan lah panggil. Itu waktu tu terlibat dengan bidang apa bang? Waktu tu automotif. Oh, jadi sebelum abang berlakon, abang Omen. buka kedai ke apa ke? Saya pernah buka bengkel, tapi saya belajar spray painting. Spray painting. Cat. Okey. Ketuk dan cat lah, bukan Okey. enjin lah. Oh, orang hebat. Macam mana boleh terlibat dalam industri tiba-tiba bang? Dia macam mana? Dia macam tak ni juga sebenarnya. Tak plan pun. Tak plan. Saya pergi baca puisi. Saya minat puisi dulu. Dari sekolah lagi saya suka baca puisi apa semua. Kadang-kadang hantar sampai ke radio kan. Hantar puisi, keluar kat radio lah apa semua. Saya suka dengan puisi lah. Jadi pergi pertandingan deklamasi puisi Hari Kebangsaan masa tu. Lepas tu waktu habis selesai pertandingan tu, saya dihampiri oleh seorang penggiat teater Negeri Perlis. So dia ajak join grup teater dia. Situlah start dia. So minat tu memang dah ada daripada dulu, tapi belum aktif dalam industri lah kalau gitu kan. Betul? Tak ada pun macam angan-angan di pelakon ke apa tak ke. ada? Tak ada. Oh, okey. Cuma dia minat bila start saya masuk grup teater tu, join grup teater tu. Saya rasa sebab sebelum ni bila saya tak pentas pun sebab saya suka. Saya suka naik untuk expresskan apa yang saya nak ni. So bila saya join grup teater tu, saya rasa macam saya dah mula jumpa apa yang saya nak buat dalam hidup saya. Walaupun waktu tu saya dah kerja bengkel apa semua, saya dah buka bengkel apa semua, saya tutup bengkel sebab nak sambung belajar dalam bidang yang saya rasa inilah yang saya nak buat dalam hidup saya. Oh, I see. So abang sambung belajar di ASK Aswara lah sekarang. I see. Zaman awal-awal dulu lah ni. Saya first batch 1994. Batch pertama Akademi Seni Kebangsaan. ASK Aswara. Adik-adik tak hidup lagi zaman tu. Itulah. 94 tahun tu. Itu first batch lah. Habis belajar terus terlibat, terus aktif. Habis je belajar, saya dah habis belajar, saya dipanggil masuk balik ke Aswara untuk mengajar pula. 10 tahun saya mengajar kat situ. Dalam tempoh 10 tahun saya mengajar tu, dari tahun 2000 sampai 2010 tu, saya dah start untuk masuk ke skrin pula. Sikit-sikit. Abang mengajar apa bang? Saya mengajar teater. Oh, mengajar teater lah. Dia macam, kita tak boleh ada kat sana lecturer masa saya lah. Kita tak ada spesifik. Okey. Maknanya lecturer ni mengajar subjek ni je, tak. Kita macam next semester kita tukar subjek lain pula. Jadi antara yang pernah saya ni macam teater moden, tapi banyak kelas-kelas production. Macam kelas production ni kelas fizikal. Dia bukan teori. Kita ajar pelajar untuk buat show. Jadi akhirnya dia orang kena buat show. Okey. Macam teater moden, teater eksperimen, device teater. Dia berbeza kan bang? On field dengan on paper sangat berbeza kan? Sangat berbeza. Industri ni kan? Tak sama. So sebenarnya lebih baik kita turun on field bang, pergi perform. Sebab kan? tu saya selalu advise kalau nak belajar, kalau nak masuk dalam ni, di alam pekerjaan, nak masuk dalam industri, ambil diploma. Jangan terus ambil degree. Okey. Belajar diploma. Sebab diploma ni kita lebih banyak praktikal. 60% praktikal. Teori tu 40% je. Okay. So memang diajar untuk bekerja. Tapi kalau dah
masuk degree dia dah teori je. On paper. Praktikal tu tinggal sikit lah, mungkin 30% je kot. Ya. Kan, praktikal sangat sikit. Mm-mm. So untuk orang yang nak masuk industri, nak belajar dalam bidang ni, maknanya ambil diploma. Start dengan diploma. Sebab dia Okey. ajar praktikal. Lebih banyak daripada teori. Okey abang, jom kita nak borak sikit tentang industri kita Boleh. sekarang. Okey, first abang ada, tak silap saya, ada juga keluarkan kenyataan tentang followers kan. Nak jadi pelakon kan zaman sekarang nak jadi pelakon followers kena ramai. So bakat diketepikan. Itu sebenarnya abang nak apa pandangan abang sebenarnya? Okey, kita zaman berubah. Waktu saya dulu, kalau saya berlakon, filem pertama saya tu Paloh 2003 keluar. Kita shoot mungkin 2001 rasa. 2001 shoot. Kemudian post production tu setahun macam tu. Lepas tu 2003 keluar. Kalau tak silap saya lah. So itu adalah first film. Dan saya dipilih untuk berlakon tu bukan sebab populariti. Okey. Bakat. Sebab bakat. Okay. Sebab director tu casting, dia rasa macam okey, saya sesuai untuk watak tu dengan pengalaman yang ada pada saya, yang dia rasa saya boleh carry karakter tu. So dia offer pada saya lah. So maknanya melalui proses macam tu saya masuk. Tapi kalau sekarang kita tengok dah susah. Okay? Kebanyakan orang akan tengok follower. So maknanya benda dah berubah. Cara dah berubah. Kaedah pendekatan dah tak sama. So sekarang dah lebih ke arah macam tu. Saya selalu nasihatkan kalau jadi pelakon sekarang, kumpul lah follower. Bagi popular dulu. Sebab sekarang memang macam tu. Kalau dulu kita tengok, kita tak ada nama, orang tak kenal kita, tapi sebab kita berlakon filem tu, jadi kita jadi film star. Sebab filem tu tiba-tiba boom. Orang sebut apa semua, dan orang yang daripada tak ada apa-apa tu tiba-tiba jadi Orang somebody. kenal. Menjadi Popular. somebody, menjadi popular. So itu dulu. Ya. Sekarang dah terbalik. Dia popular dulu, baru masuk ke dalam industri Kena filem. popular dulu, barulah dipanggil masuk. Terbalik kan? Ya, betul. So sebenarnya tak bagus. Sebenarnya cara tu tak bagus. Kenapa bang? Tak bagus dia tu sebab orang nak dapat populariti boleh macam-macam cara. Konten apa-apa je. Tapi kalau macam dulu tu, dia memang popular sebab bakat dia. Sebab lakonan dia, sebab filem tu apa semua kan. Ya. Sekarang bila orang tengah popular, dia boleh create something yang buatlah apa-apa asalkan Tiba-tiba popular. Bila dah Follow popular, ramai. orang akan panggil berlakon. Ya, betul. Tak bagus lah. Macam tu. Tapi nak buat macam mana? Tapi sekarang dah lebih macam tu. Kita nak melawan pun, dah last, kau tak akan dapat berlakon juga. Yeah. Siapa nak panggil kau sebab kau tak popular. Kau pergi casting. Saya kenal banyak lah pelakon-pelakon yang memang berbakat, tapi tak popular. Pergi casting tak dapat lah. Duk mengadu nasib kan. Adakah ini membunuh industri kita sebenarnya bang? Sebab bakat macam dah diketepikan kan? Adakah ini pandangan abang lah? Bagi saya benda ni bukan berlaku kat Malaysia je. Around the world. Okay. Start masuk zaman IT ni. So dia dah ni lah kan, media sosial apa semua ni. Kalau kita tengok sekarang pun, even kita tengok sekarang kat Hollywood pun kan banyak mengeluh pelakon-pelakon yang berbakat dah kurang, pengarah-pengarah yang bagus pun dah tak ni. Karya-karya dia orang dah tak dihargai apa semua. Kalau kita perasan, betul tak? Sekarang dia orang dah tak berpegang lagi pada bakat tu. Dia tak kira lah bakat berlakon ke, bakat sebagai seorang director ke, apa kan. Maknanya dia harus datang seiring. Okay. Yang saya advise ni adalah kepada orang-orang yang ada bakat. Yang dia berbakat, dia berlakon bagus, tapi dia tak dapat peluang. So dia kena create peluang tu. Macam mana nak create peluang tu? Kau buatlah media sosial, kau buatlah konten-konten yang menunjukkan kehebatan kau. Ni apa semua, buat short-short punya acting pendek-pendek ke apa ke, ajak kawan-kawan jadikan benda tu. Create something supaya benda tu melalui bakat tu dia naik. Dia popular. Tapi bukan sebab producer panggil dia, berlakon dia jadi popular. Dia create sendiri populariti tu. Baru producer panggil nanti. Itu maksud saya. So abang sebagai pelakon lama, bila ada berlakunya perubahan zaman sebegini, menjadi masalah untuk abang ataupun no? Alhamdulillah. Saya tak terkesan sangat dengan benda-benda tu. Mungkin sebab saya seiring juga. Saya aktif juga. Saya content creator juga. Saya content creator juga. Tapi saya buat content creator saya bukannya untuk mencipta nama, tapi saya mencari follower untuk berkongsi cerita. Maknanya bila saya ada karya-karya saya yang keluar kan, lakonan saya ke apa ke, saya boleh berinteraksi dengan dia orang, boleh
Berkongsi ni dengan apa diorang semua. lah. Jadi kita binakan hubungan atau Fan base relationship. bang. Ya. Fan base. Okay. Kalau mungkin boleh kata fan base lah. Saya tak suka guna istilah fan ni. Okay. Sebab saya sentiasa rasa saya tak ada fan. Kenapa? Saya ada friend. Oh, friend base. Wah, okay. Abang pernah buat podcast kan sebelum ni? Ya. Apa jadi pada podcast abang tu? Podcast saya tu, saya start masa PKP. Saya ingat lagi saya start awal-awal saya buat channel masa tu adalah sebab masa free banyak, tak tahu buat apa. Itu saya start channel Tok Ayah. Kita explore macam-macam konten lah peringkat awal tu. Kita buat memasak lah, buat ni lah, driving lah, pergi kat tempat lah. So cuba macam-macam apa semua. Termasuklah saya panggil sembang santai. Sembang santai. Sembang santai ni duduk berbual. Macam ni lah. Macam kita tengah berbual okay. ni. Sekarang orang panggil podcast lah. Zaman tu tak ada podcast lagi. Tak ada istilah, tak popular lagi. Okay. Kita panggil sembang santai. Duduk buat. Tengok macam ramai orang berminat dengan konten. Saya rasa dengan Pekin kot, berbual dengan Pekin ni. Pekin Ibrahim. Sebab ini tok guru saya pun. Tok guru dalam bidang content creator. Dia tengok, view naik mencana. Subscriber masuk kan. So fikir macam inilah patut kita buat yang ini. Saya start lah cari kawan-kawan apa semua call. Kan waktu PKP tu dia ada tutup buka. So waktu buka tu kita pergi. Kadang-kadang kalau tak boleh keluar peringkat awal-awal tu tahun 2020 tu tak boleh keluar tu, saya buat video call je. Sambil video call buat dia. Okay. Berbual dekat phone macam tu. Tapi konsep sembang santai juga, macam interview juga. And then apa jadi sekarang? Masih lagi? Kemudian sebab saya buat benda ni satu orang. Okay. Dia one man show lah kata kan. Saya lah buat kamera, saya lah editor, saya buat sound, saya buat lampu, saya editor, saya buat set. Saya panggil orang, saya set cari tempat. Untuk semua saya buat. Management dan kreatif saya buat. So bila semua buat sendiri, sampai satu peringkat saya burn out lah. Rasa macam penat dan dah mula bosan. Bila waktu awal-awal okey, bila lama-lama dah jadi bosan lah nak call orang, nak cari orang, nak bercakap, nak topik nak dia. bercakap tu okey tapi nak buat kerja, nak set up tu sebab dia makan masa yang nak edit tu yang paling teruk. Kan nak edit tu kan. Kalau kita ambil satu gitu je okey. Kalau start dah pakai 2 kamera ni. Ini kami ada 3 kamera. So nak kena edit. Bila nak kena edit tu kadang sampai semalaman. Dan peringkat awal macam buat konten, kita tak boleh buat macam seminggu sekali ke. Kena tiap hari. Okay. So bila setiap hari, itu yang jadi tu konten saya setiap hari. So saya pergi interview, saya balik, saya edit, saya upload, esok pagi pergi lagi interview orang, balik esok pergi penat. lagi. Penat bang. So bila setiap hari saya buat benda macam tu, yang sama, saya dah mula lama-lama burn out lah. Kemudian dah buka balik, PKP pun dah start balik apa semua, dan orang dah start boleh kerja balik, dah start shooting balik apa semua. Lagilah jadi malas. Walaupun waktu tu kalau ikutkan income dah start kan? Dah start. Tapi tak banyak lah. Saya boleh dapat time tu dalam macam RM2,000 kita lah. Lebih dalam seminggu? Tak, sebulan. Sebulan 2,000. Okey, tapi pergi syuting lagi menarik lah jumpa kawan-kawan. Okey. Alright. Abang nak tanya, abang juga merupakan pengarah kan untuk filem-filem dekat Malaysia. Abang tahu kan pasal pembahagian panggung dengan producer kan? Dia punya pembahagian panggung tu. Apa pandangan abang terhadap pembahagian keuntungan tersebut? Saya rasa sangat tak adil lah. Kadang-kadang kita rasa macam producer yang spend banyak duit. Kalau panggung ni kita tahu dia buat keluar sekali je. Lepas tu dia cuma nak bayar bil je, dengan bayar gaji, dengan sewa tempat kan. Itu je. Tapi untuk proses nak set up bangunan dia, hall dia apa semua tu sekali je. Ya, betul. Lepas tu dia guna tempat tu ulang-ulang dan dia itu je kan. Sedangkan producer ni setiap kali dia buat filem dia kena keluar modal besar untuk ni kan. Setiap kali dia buat filem kena ni. Betul. So saya secara personally saya rasa sangat tak fair dengan pembahagian yang 50-50. Masuk minggu kedua 60-40. Masuk minggu ketiga 70-30. Maknanya dia makin besar pula dia dapatnya. Yang besar tu kepada panggung kan. Producer makin sikit. Bukan producer. Yang sikit producer. Sebab tu kalau kita tengok producer sekarang pun dia push audience untuk datang minggu pertama. Minggu pertama, betul. Sebab 50-50 masuk minggu kedua orang datang, itu dah memang panggung punya keuntungan lah sebenarnya, betul. Maknanya yang 50-50 pun dia dah untung. Maknanya dia untung lagi. Saya pernah bercakap dengan seseorang yang dalam ni lah. Saya tak pasti siapa dia.
saya tak boleh quote lah Finas ke mana ke, saya tak pasti orang ni dari mana. Okey. Tapi saya ada tanya dia lah. Tapi dia memang dalam ni jugalah, Industri kita lah. industri dan memang bahagian-bahagian pentadbiran juga. Saya tanya dia pasal ni lah, pasal isu ni. Saya tanya, kenapa kita tak minta kepada kerajaan untuk bukan tekan lah, ataupun minta kepada panggung wayang untuk Jaga produser. pembahagian tu supaya lebih adil. Ya. Terlalu besar kan untuk ni. Kemudian jawapan yang yang saya terima lah, saya tak tahu betul ke tak, itu jawapan yang dia beri adalah tak boleh. Sebab kalau nak ni, maknanya kerajaan tak boleh masuk campur urusan syarikat-syarikat perniagaan. Maknanya sebab dia orang adalah syarikat. Kerajaan hanya boleh campur kalau dia tu badan berkanun ke, apa yang macam anak syarikat kerajaan ke, apa ke, kerajaan boleh masuk campur. Tapi kalau syarikat itu tak ada kaitan dengan kerajaan, sendirian Berhad, tak boleh. Tak boleh nak kacau dia orang. Maknanya dia orang yang ni. Even sampai ke saya bangkitkan pasal buka panggung rakyat, panggung alternatif, panggung-panggung kecil yang bawah kerajaan. Dia still kata tak boleh. Sebab kena minta izin daripada panggung wayang. Maknanya power dia besar. So maknanya kalau panggung wayang macam siapa saya, JSC, TGV kena minta. So kalau JSC, TGV dan panggung wayang ni cakap tak boleh, so kita tak boleh buka. Kerajaan pula kena follow dia orang ke sekarang ni? So tak boleh, kena minta. Maknanya kalau dia orang tak bagi, kita tak boleh. Walaupun kita nak buka panggung tu, bukan kerajaan nak buka, tapi kalau kita sendiri pun nak buka, tak boleh. Kalau dia orang tak bagi. Kalau dia orang tak bagi, dia macam monopoli lah. I see. Dia panggil. Tapi benda ni, ini jangan kata ini fakta. Okey, ini orang bagi tahu. Saya tak tahu, itu yang diberitahu. Dan orang ni orang dalam yang bagi tahu pada saya. Sama ada dia cakap benda macam tu sebab apa, saya tak tahu. Tapi itulah yang diberitahu pada saya. Saya tak kata kerajaan tak boleh ni ke apa ke. Tapi itu yang diberitahu. Yang sampailah kepada abang. So kalau abang katalah diberi peluang untuk jadi Finas contoh, apa yang abang nak ubah tentang perkara-perkara ni yang ada dalam industri? Firstly, saya tak maulah. Tak mau jadi Finas? Saya tak mau jadi. Saya tak suka untuk jadi orang-orang yang penting dalam badan-badan tertentu. Kenapa bang? Sebab kerja dia teruk. Contoh saya tak nak jadi PM, Perdana Menteri. Tanggungjawab besar. Saya tak nak jadi menteri. Saya tak nak jadi wakil rakyat. Sebab saya tahu saya tak mampu buat kerja tu. Maknanya dengan rutin ni, terpaksa pergi jumpa orang, nak ni kan, banyak benda. Saya tak boleh. Saya nak relax je. Sebab tu saya pilih lakonan. Sebab lakonan ni lebih macam lebih santai dan lebih dekat dengan santai, tak perlu nak pening-pening kepala fikir masalah rakyat. Semua bukan masalah aku. Masalah aku banyak. Saya jenis orang macam tu. Jadi tak suka. Sebab tu saya tak pernah kerja 9 to 5. Umur saya dah 57. Saya tak pernah kerja office hour. Daripada saya muda sampai saya tua. Okey abang, kita berehat seketika. Dah ada harga. Kita dulu. Kembali lagi selepas ini. Kembali dalam podcast BBNS, masih lagi bersama dengan idola saya Abang Namron. Okey abang, abang dah lama kan tak mengarah filem. Berapa lama dah bang? Saya rasa 6 tahun dah kot. Last filem abang adalah Wan Tu Jaga tu lebih lagi. Oh lebih lagi. Sebab selepas Wan Tu Jaga, 3 tahun selepas Wan Tu Jaga, saya ada direct satu. 3 ke 2 tahun lepas tu. Tapi filem tu tak keluar. So itulah sampai sekarang lah. Tu last film. Tapi filem tu tak keluar lagi dan tak tahulah bila nak keluar. Kenapa, ada masalah sikit lah? Saya tak pasti. Saya punya kerja tu macam dah habis. Maknanya adalah benda-benda yang saya tak agree, yang saya minta diperbetulkan. Untuk diperbetulkan tu, tapi dia macam lepas tu macam senyap. So saya tak tahu. So it's producer punya call lah tu sebenarnya. Sebab bila post production memang producer punya call, bukan director. Director dah habis dah sebenarnya. Maknanya director pergi tu nak siapkan benda tu kat post je. Lepas tu memang producer punya call. Tapi itu kadang-kadang bila kita kerja dengan producer, kadang-kadang producer tu dia lain dia punya hal tuju dia, pandangan dia. Dia punya ni
tak sama dengan Ya. director, Uh-uh. dia jadi problem. I see. Sebab director nak macam ni, producer nak macam ni. Itu yang jadi projek saya tu. Kenapa tak keluar-keluar tu? Tu cerita genre apa bang? Itu lebih kepada buddy movie lah. Kawan-kawan. Okey. Persahabatan lah. Ya, sayangnya memang tak keluar. Lama tak tengok abang direct sebenarnya kan. Tu saya tak ni sangat. Sebenarnya director saya tak kalut sangat pun nak direct, nak cari job untuk direct. Okey. Saya buat bila saya rasa macam saya nak, saya buat. Sebab saya tak pernah meletakkan pengarahan ini sebagai saya punya kejaya. Kejaya saya kalau orang tanya pelakon. Saya adalah pelakon. Mengarah ni macam passion, minat atau hobi boleh kata. Bila saya rasa saya nak buat, that's why kalau tengok karya-karya saya pun semua yang bukan masuk komersial sangat pun. Saya nak lebih kepada untuk menyuarakan isu, untuk lebih pada pemikiran, apa semua. Lebih filem-filem abang ke arah benda-benda. itu. Kalau tengok pun, Wan Tu Jaga pun korupsi. Macam psycho pencuri hati itu kepada mental illness, kesedaran tentang mental illness. Saya mesti ada benda-benda yang saya nak say, nak suarakan. Saya suarakan melalui karya filem. Tapi abang sekarang merupakan penghibur juga abang. Sebab saya terhibur tengok Facebook abang. Kan ayat-ayat yang abang keluarkan tu macam rasa dekat, rasa macam abang dekat bila kita baca. Okey abang, pandangan abang terhadap industri filem masa kini. Kalau kita tengok sekarang dah semua filem terletup kan. Apa pandangan abang? Saya sebenarnya sangat suka dan gairah lah kalau boleh kata. Gairah dalam arti kata inilah. Dari segi arti kata movie. Maknanya saya rasa macam teruja. The word is teruja. Teruja, okay. So sangat teruja dengan perkembangan sekarang ni. Sebab saya tengok lepas Malaikat Malam apa semua tu, kita tengok benda macam berderik. Betul-betul filem yang keluar bagus-bagus dan sambutan pun sangat bagus. Yang terakhir Tarung, kita start dengan Malaikat Malam, lepas tu kita ada Mikael, Gayung Pemburu 2. Alam, kemudian ada Gayung, kemudian ada Libang Libu, kemudian kita ada Tarung. Okey. Ini semua filem-filem yang kita katakan dia ada kualiti. Ada kualiti dan ada nilai-nilai komersial dalam tu. Maknanya dia boleh pull the crowd untuk datang ke panggung untuk tengok. So genre pun beza-beza. Genre semua berbeza kan bang? So kalau kita tengok macam Mikael tu, walaupun kita kata okay dia agak rendah, tapi dia bukannya collect bawah 1 juta. Betul. Stay 4-5 juta juga dia collect. So lepas tu kita ada 5,000 yang tiba-tiba boom 10 juta je tahu-tahu minggu pertama. Lebih dah tu. Dia masuk Tarung pula. Walaupun 5,000 dah tengah collect masuk, kita duk ingatkan bila masuk Tarung Jatuhlah sikit kan? Jatuhlah sikit. Tak ada, sama je. 5,000 pun stay orang pergi tengok. Dan juga Tarung pun stay orang pergi tengok. Betul. Dan momentum ni sangat bagus. Sebab harap dia berterusan. Sebab orang dah pandai menilai sebuah filem. Sebab ada juga saya jumpa producer yang filem dia release macam ujung bulan 4. So filem dia teruk. Dia collect macam tak sampai 14 juta. 14,000. 14,000? Tak sampai. Filem? Dengan modal 500,000. Allahuakbar. Dia collect dalam 13,000 berapa ratus je. Keluar, maknanya dia keluar tu lebih kurang sama dengan filem-filem yang kita mention tadi lah. Yang hebat lah. Tapi dia tak boleh bersaing. Sebab audience sekarang dah pandai untuk menilai kualiti. Kalau dulu kita tengok audience dulu, kadang-kadang kualiti tak ada pun tak apa, dia nak tengok pelakon. Dia nak tengok pelakon. Dia pergi panggung wayang tu sebab dia minat dengan pelakon tu. Dia nak tengok depan mata dia pelakon tu. Sekarang benda tu tak boleh lagi dah kita guna. Abang rasa apa? Apa yang menyebabkan? Sebab media sosial. Dia orang nak tengok, rindu kat pelakon dia apa semua, dia tengok media sosial. Good morning, I dah bangun hari ni, you all makan apa, you know. So dah benda tu dah jadi dah tak ni mahal lah bang kan. Nak pergi panggung buat apa? Aku boleh tengok dalam jamban, aku boleh tengok kan. So contoh kan, benda tu. So tak ada lagi orang nak pergi panggung nak tengok pelakon. Artis diorang. Sekarang audience pergi, dia nak tengok cerita, dia nak tengok story. Story tu tak boleh lagi ni. Dan story, dan sekarang kita dah ada Netflix. Dan audience kita dah tengok banyak filem kualiti yang tengok ni apa, dah menonton filem-filem yang ada kualiti. So dia dah ada perbandingan. Audience kita dah makin cerdik bang. Makin cerdik. So dia tengok filem-filem ni apa semua. So dia rasa macam So bila kita buat filem-filem yang asal boleh, orang tak nak lagi dah. You know, kalau jangan kata asal boleh,
Kalau filem tu look and feel dia macam telemovie pun orang tak nak lah. Orang dah rasa macam telemovie je. Mata dah terbiasa dengan benda tu. So audience sekarang dah pandai. Dia pilih ni, dia tengok juga lakonan, dia tengok lakonan ni kayu ke tak kayu. Dia boleh tahu, dia tengok macam sampai ke tak rasa dia bila dia tengok, dia boleh touching ke tak. Kalau bab-bab yang agresif apa semua Fight-fight dapat semua, fight, dapat ke dia punya adrenaline tu dia rasa, sampai kat dia juga kan. okay. So dia nak benda-benda macam tu. Ini membuktikan lepas kita tengok Tarung, Libang Libu, walaupun Libang Libu tu komedi, tapi kalau kita tengok dimainkan oleh pelakon. Pelakon bukannya komedian semata-mata kan. Sebab komedian ni kadang-kadang dia orang buat lawak, tapi dia orang tak into karakter. Sebab dia orang jadi diri dia orang je bila dia orang buat lawak. Tapi bila pelakon ni dia buat lawak tu itu adalah karakter. Bukan diri dia, itu karakter yang dia bawa. So saya lebih suka tengok pelakon bawa watak komedi daripada komedian bawa watak komedi. Tapi kalau dia atas stage, okey, maknanya dia buat stand up komedi ke, kita harapkan lagi kelakar kali ni. Kan? Okey abang, berbalik sedikit tentang filem Orang Perang. Filem Orang Perang adalah sebuah filem kenegaraan, filem epik yang pada pandangan saya filem epik dan kenegaraan dah lama kan bang, kita tak ada. Kan last filem epik kenegaraan filem apa bang kalau abang ingat? Saya tak tahu. Saya ingat saya adalah Lieutenant Adnan. Okey, kejap. Ni kalau kita cakap pasal filem kenegaraan yang di bawah Finas. Okey. Lieutenant Adnan lama bang. Itu dulu kalau sebelumnya kita ada filem kenegaraan sekarang, dulu diperkenalkan satu saya salah seorang pelakon yang berlakon filem kenegaraan, iaitu Paloh. Okey, betul. Waktu awal-awal dia buat Embun. Lepas Embun dia buat Paloh. Lepas tu dia buat Lieutenant Adnan. So 3 filem. So ini adalah filem-filem yang dibiayai oleh Finas. Filem negara melalui Finas. Tapi maksudnya kita dah lama tak ada filem kenegaraan kan bang kan? Sebenarnya untuk filem-filem macam filem-filem untuk mengangkat tokoh-tokoh kenegaraan ni agak sukar. Untuk tarik orang. Kalau kita cari funder pun susah. Funder tak percaya. Macam Mat Kilau tu kan magic lah. Kira sangat magic. Kerana lepas tu buat Parlimen Awang tak jalan. Kurang jadilah. Kurang menjadilah seperti Mat Kilau. So untuk filem-filem kenegaraan ni bagi saya kena macam ni lah. Kita tak boleh fikir semata-mata nak jual, nak jadikan produk filem tu sebagai produk jualan. So dia haruslah didanai lah. Kita Orang Perang filem kenegaraan yang diberi apa bang 18 tahun tu yang LPF tu. Kan? Klasifikasi tu 18 umur. tahun. Tapi kita filem kenegaraan. Saya nak tanya pendapat abang, orang lama industri. Sebuah filem kenegaraan, filem epik dan kemudian diklasifikasikan sebagai 18. Sedangkan filem yang whatever tu semua dapat 13, dapat 16. Patut ke macam mana bang pandangan abang? Sebelum ni pun pernah berlaku kat saya juga tahun 2013 waktu filem Psycho saya keluar. Filem Psycho tu isu dia pasal mental illness, pasal sakit jiwa lah. Semua karakter tu ada 5 karakter, semua 5 watak ni semua ada sakit jiwa. Tapi yang berlainan. Ada OCD, ada yang depression, ada yang schizophrenia. So semua karakter ni ada, tapi dia orang dekat satu pulau. Semua ada masalah mental lah. Tak ada apa sangat pun cerita tu, tak ada ganas-ganas. Adalah bunuh-bunuh, tapi tak adalah grafik. Maknanya tak adalah tunjuk darah keluar. Yang hardcore tak adalah. Tak ada. Even kalau mayat kena belah pun tak ada. Tak ada tunjuk. Tak ada pun. Walaupun sebenarnya dia belah. Mayat tu dia ambil hati, dia pencuri hati. Sebab mangsa-mangsa dia, mondes dia ambil hati. Orang tuduh siapa yang bunuh antara 5 orang ni, siapa pembunuhnya. Tak tunjuk belah tu, cuma tunjuk adalah satu scene dia tunjuk macam dia dah hati tu dia pegang kat tangannya, dah ambil dah. Benda-benda macam tu. And then kita dapat 18. Tapi okey je, kita faham je. Okey, kalau dia sebab kita ni ada darah sikit sini, ada darah-darah benda-benda macam tu apa. Lepas tu waktu tu Cat Gangster keluar. Serentak. 2013 ni kan? 2013. Cat Gangster, okey. 2013 lah. So Cat Gangster pun keluar. So serentak, tayangan serentak. Lepas tu kita tengok Cat Gangster dapat 13.
Dari segi bahasa, dari segi pelakuan, dari segi keganasan dia, fighting dia tu memang lagi dahsyat daripada cerita kita. Okey, dia dapat 13. Tapi dia dapat 13. Abang dapat 18. 18. So macam kita rasa tak fair lah. Kenapa kita dapat ni? Producer cakap waktu tu, sebab dia malas nak merayu dah. Sebab dia orang kalau nak turun lagi kena merayu. Kena merayu dan kena bayar. Ya, betul. Kena bayar. Ya, dia ada bayaran itu saya dia tak untuk tahu. rayuan dia. So Let go je lah, jalan je lah. So macam tak apalah, 18 pun 18 lah. Dia pun tak nak keluarkan duit lagi nak bayar. Kan? Alright, apa tadi nak tanya abang tadi? Kroni. Kroni. Okey, yang bagusnya adalah apabila dia bekerja dalam kroni, maknanya nampak macam kroni, tapi itu adalah chemistry. Okey. Sebab bila kita bekerja, kadang-kadang saya sebagai director, saya ada orang yang saya nak bekerja, yang saya tahu yang dia akan membantu saya. Okey. Kroni tak bagus ni, kita hire orang yang tak ada quality ataupun tak ada, bukan bidang dia tak mampu pun buat benda tu, tapi kita buat sebab dia saudara kita, sebab kita kenal dia, sebab dia kawan kepada adik ipar kita. Yang tu salah lah kan? Itu salah. Ya. Kita bagi itu sebab dia ahli keluarga kita. Ya. Ya. Dia tak ada kebolehan pun nak Tak ada buat kebolehan kerja pun tu. nak buat. Dia tak boleh direct apa. Kita panggil dia sebab dia Kawan lah. sepupu kita. Ya, okey. Sebab dia sepupu kita, senang kita nak nak apa-apalah. Nak hanky-panky ke, Okey. senang. So tapi itu tak bagus. Itu kroni. Yang kita buat ni bukan kroni. Ini kita bekerja dalam team. Ya, yang kita dah biasa. Kita dah biasa. So create your own circle, create your own team. Bila kita ada team sendiri, kita ada circle kita sendiri, kita masuk dalam circle tu apa semua untuk Yang ni buat. perlu kan bang? Sebenarnya dalam industri kita yang ni perlu kan bang? Perlu. Circle ni kan? Saya rasa itu perlu. Sebab saya sebagai pelakon, kadang-kadang orang panggil pelakon, orang letak rakan lakon saya tu yang tak boleh bagi. Tak boleh berlakon? Tak boleh berlakon. Sebab kita kena ingat acting is reacting. Apa orang bagi? Kita So react. maknanya acting is reacting. Maknanya dia bukannya one way. Kalau rakan lakon kita tak memberi, kita pun akan jadi buruk. Kita tak boleh jadi bagus pun. Scene tu tak jadi bagus pun. Okey. Tak ya. Tapi kalau kita ada chemistry, kita boleh duduk dengan. Saya lebih senang bekerja gitu. That's why kalau saya bekerja dengan Beto ke, dengan Amirul Effendi ke, Zahri Azim ke, semua yang seka yang saya pernah bekerja sebelum ni, kita orang boleh duduk, kita boleh go through line by line untuk mempersoalkan balik line. Kenapa cakap macam ni? Kenapa ni? Ini kalau ada ni. So skrip itu memang skrip writer tulis. Tapi ingat skrip bila dah siap, writer dah mati. So sekarang kita nak bagi pada orang yang hidup, pada makhluk yang bernyawa untuk kalau tak dia dekat kertas je. Macam mana nak ambil yang daripada kertas tu untuk deliver, untuk nak hidupkan watak itu bila dia bercakap. Dan bila masuk kat pelakon yang betul-betul train actor yang betul-betul ni, dia akan gali lagi dialog-dialog tu hingga kadang-kadang dia boleh jumpa spark-spark yang lain bila dia bekerja dengan partner dia. Dan ini yang best. Ini yang best. Sebab tu kalau kita tengok macam kenapa bila Amirul Effendi dengan Beto Kusyari dia orang berlakon Macam jadi je. macam sekarang kan a good boy Goes go to to heaven. Kan tengok Amirul ni. Itu semua bila saya tengok tu, saya kenal dua-dua. Saya tahu yang benda tu tak ada dalam screenplay, tapi dia orang sebagai aktor dia orang create. Sebab dia orang dah ada chemistry. Dia dah biasa bekerja. Yang bab-bab tiba-tiba dia boleh makan kismis ni kalau kau lupa. Itu saya confirm tak ada dalam skrip. Okey. Itu adalah dialog daripada pelakon tu sendiri yang rasa situation itu sebab dia ada prop. Makan ni. Apa kata kalau aku boleh bagi kismis ni kat engkau. Tapi kalau dapat pelakon yang tidak membantu abang, macam mana abang nak handle benda tu bang? Itulah pejam mata lah. Jalan jugalah. Abang tak nak ajar, tak boleh nak ajar kan? Mana boleh ajar dekat set. Saya selalu cakap, orang kata abang panggil lah berlakon kan. Abang saya nak belajar lah. Saya selalu cakap, kita pergi set nak bekerja. You sebagai producer pun takkan you nak buka kelas dekat set. Betul tak? Betul. So kita pergi nak kerja, kita ada time nak kejar. Masa hari ni berapa scene, nak habiskan nak bekerja 12 jam. Betul. Nak habis bila. Kan? Kalau nak buka kelas acting setiap satu scene tu nak buat kelas, apa nak shoot satu scene satu hari? Matilah nak. So maknanya saya selalu cakap, nak belajar bukannya datang set, nak belajar pergi kelas.
Kita acting class ni banyak. Kan? Pergi cari je, ada. Even Aswara UiTM pun dia orang ada short course. Kalau tak nak pergi ambil yang sendiri-sendiri, yang acting coach. Banyak yang, juga. Yang buka kelas, yang pelakon-pelakon yang memang dia orang ada disiplin. Tapi mungkin sebab dia orang tak boleh mencipta nama, dia orang tak naik. Bukan berarti dia orang tak bagus. Tapi dia orang bagus, tapi luck tak ada untuk dia orang naik, untuk popular. So dia orang buka kelas. Join kelas dia orang. Tak sebenarnya tunggu dia popular baru dia bagus. Tak. Ada yang tak popular tapi dia bagus. Dia buka kelas, pergi kelas dia. Ibu Fauzan Nawi kerap buat kelas. Betul. Oji Ahmad Daud kerap buat kelas. Pergi join kelas-kelas ni, belajar. Kita datang set, kita nak kerja. Bukan nak belajar. Datang set nak kerja, bukan nak belajar. Okay, bukan nak tak ada masa nak ajar. Okay abang, siapa sebenarnya yang paling berkuasa dalam industri? Producer. Maknanya producer yang menentukan filem tu. Orang selalu ingat director. Sebenarnya producer. Kata putus adalah datang dari producer. Sebab tu kita memerlukan producer yang bagus, yang tahu pasal filem, yang tahu tentang bahasa filem, yang tahu pasal teori filem. Dia bukannya businessman. Maknanya dia, for example, saya bagi contoh macam Zulkarnain Azhar. Okay, Dia director. Tapi dulu dia producer. Dengan Ezra Shaw, dia kerja sebagai producer untuk Ezra Shaw. So bila dia direct, dia ada producing punya experience, skill, pengalaman, skill dia. So bila dia direct, kan dia dapat mengimbangi benda tu. So producer sangat sangat penting. Producer mengatakan kata putus. Kan? Selalunya director akan advise the producer. Contohnya kalau dia buat screening, bila siap edit apa semua, and then buat preview untuk tengok balik yang ni apa semua, producer funder akan datang untuk tengok. Kan? Boleh tengok benda dia. Director boleh cakap kat producer yang tak kena. Producer pun boleh cakap kat director untuk dia. Tapi ikut pengalaman saya, memang producer. Kata putusnya dari producer. Sebab tu kalau kita bekerja dengan producer, satu, dia tak trust director, dan dia bukannya orang filem. Itu bahaya. Sebab dia memang bisnes, dia buat bisnes, tapi dia tak tahu pasal ilmu filem, dan dia tak trust director dia. Dia nak buat cara dia juga. So, dia tak ada ilmu ni. Dia tak ada ilmu. Habis macam mana? So itu yang jadi hancur tu. Tapi producer yang bagus adalah, dia tahu dia tak ni, dia trust director dia. Dia ni, dia maknanya director dia cakap ni buat ni, dia serah pada director dia untuk tentukan finish product tu macam mana. Tapi kalau dia sebagai producer yang ada background dalam filmmaking, maknanya dia juga dulu, maknanya dia memang orang dalam industri lah, dia tahu pasal teori, pasal filem ni apa semua dia tahu. Sebenarnya dia producer, pilihan yang dia bagi tu tak akan mengecewakan. Ini pengalaman yang saya dapat daripada Wan Tu Jaga. Sebab Bron jadi producer, saya director. Dan dia producer, walaupun dia kata akhir daripada buat, tapi sebenarnya dia banyak membantu saya. Dari segi buat keputusan akhir untuk lock benda-benda ni. Dia bantu banyak. Yang dia mempersoalkan saya balik, dia ni kan balik, Ron, kenapa ni tak boleh, ni kenapa macam ni, ni. Saya boleh terima. Sebab bila dia bagi tahu poin-poin dia, betul lah, betul lah kau cakap, bro, betul lah kau cakap. Bila kau cakap baru aku rasa benda ni. Abang pernah kerja dengan producer yang tak tahu pasal industri, tapi dia control lah tentang projek tu? Pernah? Tak pernah. Tapi ada yang saya melalui yang taste tak sama ada. Dia ada pengalaman, maknanya dia orang lama dalam industri ni apa semua, tapi taste dia masih lama. I see. Zaman dah berubah. Okay. Itu ada. Macam taste dia, taste 80-an, 90-an ni. Benda tu dah macam tak kena dah sekarang. Tapi dia masih percaya yang benda tu boleh jual. Benda macam ni boleh target orang untuk datang. Ini filem ke apa bang? Filem lah. And then what happened after that? Maksudnya kita kena ikut cakap tak keluar lah filem tu. Saya pun tak tahulah. Maknanya saya pun tak agree. Saya tak ada berdepan macam ni. Lebih pada yang jadi ni adalah post production macam ni lah orang. So producer pergi jumpa dia, kata kau masukkan ni, masuk ni. Saya pergi, kau keluarkan. So bila nak siapnya, kesian editor tu bang, pening dia. Okay abang, untuk stesen TV pula, untuk drama-drama kan. So stesen TV lah yang paling besar. Kalau kan? Itu stesen TV lah kan? Stesen TV menentukan. Tapi itu kan saya kata, tak semestinya stesen TV boleh menentukan. Macam kes saya juga. Saya cakap senang, reference diri saya. Saya tak suka reference orang lain kan, sebab saya lalui. So macam kes saya, nama saya keluar kat RTM.
maknanya bukan blacklist. Sebagai pilihan. Maknanya kalau kau nak ni pitching, panggil Abang Namron. ada Okay. nama saya tersenarai salah seorang nama pelakon yang kalau nak lulus pitching, Guna panggillah nama Namron. Namron. Okay, maknanya alright. TV station approve nama ni. Nama senang lulus pitching Saya lepas ni saya submit nama abang. So Sebab saya tak pernah dapat tak lagi. ada, orang tak panggil sebab apa? Tapi sekarang orang start panggil. Kan? Mungkin sebab saya dah start melayan. Saya start melayan buat TV lah. Oh, dulu abang tak layan TV? Bukan tak layan. Saya buat je. Tapi setiap kali orang panggil, sebab ingat saya start masuk dengan filem. Lepas filem saya baru saya masuk TV. Lepas saya masuk TV, saya masuk filem balik. Okay. Maknanya aktif. Dari sudut aktif je. Kan, saya aktif. Bila saya start aktif balik dalam filem, TV dah tak panggil. Sebab mungkin dia orang melihat, dia ni nak berlakon filem je, dia tak berlakon TV. Dan bila dia orang call, saya cakap tak boleh buat. Sebab clash. Kita bukannya nak mengelak ke untuk mengata belagak. Aku tak nak berlakon TV. Tak ada. Tapi memang kebetulan clash, kita pun job filem banyak masuk. Lepas satu. Jadi kita pun macam, dan satu lagi saya pula, bukannya jenis orang yang nak mengejar sangat. Ambil ni, ambil tu, ambil. Okay. Saya jenis yang macam, saya lebih suka, kan saya santai, relax. So, saya ambil ada job, saya rasa dah cukup untuk survive untuk sebulan. Berhenti kejap. Saya relax, saya duduk rumah dengan anak-anak saya. Kadang-kadang saya tak ambil job. Bukan sebab tu, sebab saya rasa macam, okay, cost dah cover untuk bulan ni. So, kita relax. Macam tu. Atau ada disebabkan oleh stigma pelakon filem, tak boleh berlakon drama? Itu pun antara juga yang saya fikir. Itu di kalangan producer TV lah. Mungkin dia orang fikir saya dah berlakon filem, saya tak nak berlakon drama lagi. Kan? Sebab ada setengah orang memang macam tu. Dia ada apa, dia keluar statement. Dia cakap, saya tak berlakon drama. Saya berlakon filem je. Kan? Saya pelakon filem. Kan? Ada orang keluar, mungkin dia orang beranggapan, dia ni bagi alasan je tak nak buat sebab dia tak nak berlakon TV, dia nak berlakon filem je. Itu yang saya rasa menyebabkan producer TV ni tak panggil. Sebenarnya abang open je. Saya open je. Saya berlakon je. Asalkan ada payment lah. Pernah ke berlakon tak ada payment? Pernah ke berlakon tak ada payment? Ada. Kalau zaman saya buat, salah satu saya masuk filem balik tu, bila saya buat TV tu, ada kadang tak bayar, dah lebih hari tak bayar. Kan? Ada production saya kerja yang macam, okay, dia janji 10 hari je bang untuk buat drama. Abang punya karakter ni 10 hari je kita pakai. Lala sampai 20 hari lebih. Bayar 10 hari je. Lepas tu bila kita pergi office nak tuntut kita punya bayaran, mesti minta buat keluar cek, sign bagi 500. Kan? 10 hari punya lebih. Tak. Dia bayar, kita tak ada duit, kita boleh bayar ni dulu. 500. Lepas tu sebulan lepas tu kita pergi. Ni dah habis kerja dah ni. Sebulan lagi kita pergi lagi. Dia bawa keluar cek, dia sign lagi 500. Ini kau hutang aku ni lebih 10,000 kan. 20,000 tiba-tiba. Bayar 1,000 je. Kan? Kau bayar, dia bayar 2 kali macam tu. Lepas tu saya malas nak pergi. Abang kan ada nama besar, abang tak boleh. Saya tak suka benda tu. Macam bila saya malas, saya senyap lah. Lepas tu bila dia panggil, saya macam tak nak macam yang saya cerita tadi kan. Telemovie je. Dia 4 hari. 4 hari. Kita lock date untuk dia 4 hari. Tiba-tiba bila pergi shoot, dia ada masalah kat location. Terpaksa tarik scene. Sebab tak boleh shoot hari tu. Kita sepatutnya hari tu scene kita mungkin ada macam 2 scene 3 scene hari tu, tapi sebab scene selepas tu tak boleh sebab masalah location, tak dapat. Dia tarik scene kita yang selepas tu tarik. Tarik masuk ke hari tu, habis ke hari tu juga. So daripada 4 hari jadi 3 hari. Okay. Kita ikut deal. Dia 4 hari, kita bayar 4 hari. Bukan masalah saya. Kalau masalah saya macam saya tak datang ke, saya ponting ngelat ke, tak buat kerja ke, bolehlah kata nak tambah hari tu sebab saya. Ini sebab dia orang punya keputusan. So saya tak bolehlah, saya kata saya kena bayar 4. Tapi tak nak juga, nak bayar 3 je. Itu yang saya pangkah lah lepas tu. Malah lah, tak boleh lah kerja ni orang ni. Ada bang, tapi padahal waktu deal kontrak dah deal dah. Tapi dia ikut kepala dia juga. Kiranya. Benda ni memang sentiasa berlaku dalam industri bang. Kalau ikut abang lah. Saya tak pastilah. Saya tak boleh cakap ni orang lain. Tapi abang, kalau ikut kan adalah, bukan saya seorang je kena. Kalau kawan-kawan tu, kalau kita buka cerita, aku pun kena hari tu dengan production ni. Ada je. Tapi benda ni kita tengok bukan semualah. Dia sebenarnya tak ramai yang macam ni.
Jangan kita katakan bahawa industri kita ni memang Sengket pula dipenuhi kan. oleh orang-orang macam ni, producer macam ni. Yang ada seorang dua, tapi seorang dua ni yang Memburukkan apa nama ni, lah. Nila setitik Kerana dua ni. setitik nila rosak susu sebelanga. Okey. Setitik dua tu. Setitik dua bang kan? Dah dulu setitik Saya je tak bang. boleh kata setitik tu macam satu company je. Dia macam satu dua company yang buat Rosak macam ni. industri kita bang. Okey, abang, pandangan peribadi abang sendiri, abang ada tengok kan orang perang sikit-sikit klip-klip dia kan? Waktu saya buat ADR lah. ya. Awak pun tak panggil saya datang tengok preview mana saya tahu. Belum buat preview. Okey. Saya tengok Janganlah. waktu ADR lah. Apa? Look dia okey. Saya suka look and feel dia apa semua. Keseluruhan saya tak tahu macam mana. Saya tak boleh cakap dari sudut pacing dia, cerita dia macam mana, saya tak ni. Tapi action sequence dia macam nice. Saya suka action sequence dia. Saya suka color dia, capturing dia. Audio tak siap lagi waktu saya tengok. Jadi saya tak boleh cakap dari bab sound. Saya mengharapkan yang filem ni, saya mengharapkanlah untuk, sebab saya rasa kata putus akan dibuat oleh producer, tapi dalam kes ni saya rasa producer percaya pada director kan untuk buat kata putus kan. So saya harap directornya Hashim Rejab buat betul-betul lah untuk benda ni, terima pandangan orang. Kadang-kadang bila kita kerja ni, walaupun kita dah banyak pengalaman, ini style saya kerja lah, saya sentiasa percaya banyak kepala lebih bagus dari satu kepala. Maksudnya banyak otak yang berfikir yang kan? berfikir lebih bagus daripada satu otak. Kita guna otak kita je untuk fikir. Sebab kadang-kadang ada benda-benda yang kita tak nampak, orang lain nampak. Ya, betul. Kan orang yang tu dia boleh bertolong kita. Saya percaya dengan benda tu, dengan tim. So harap Hashim boleh ni lah, Hashim boleh menggunakan peluang ni sebab dia kerja apa dengan dia dah DOP, banyak buat filem dah bang. Saya tahu dia banyak buat filem, tapi ini saya rasa macam comeback dia. Ya, betul. Sebab dia dah lama tak buat. Betul. Kan, dia dah lama tak buat. Dan saya sangat mengharapkan bahawa ini akan berjaya lah. Untuk itu, kalau saya boleh advise dia pun untuk itulah, untuk lebih, untuk terima pandangan. Saya harap dia memang macam itulah, diterima lah pandangan. Sebab kalau saya sebagai pelakon pun, setiap kali saya bagi pandangan atau cadangan untuk adegan yang saya nak bawa tu, dia okey je. Okey abang, dalam industri pernah abang rasa down, tak nak terlibat dah, malas nak ambil tahu? Pernah? Malas nak ambil tahu tak ada. Down tu pernah. Down pernah. Tapi saya bangkit lah. Saya tak pernah menolak benda ni. Macam okay, fed up, tak nak lagi, putus asa kan. Tak ada lah. Itu tak ada, putus asa tak ada. Jatuh pernah. So saya berhenti 2010. Lepas tu tak ada job apa semua. Saya berhenti tu pun sebab mengajuk sebenarnya. Itu saya putus asa. Okey, kenapa merajuk? Teater kan. Untuk filem belum lagi. Adalah benda-benda yang macam dengan pentadbiran lah. Isu saya dengan pentadbiran pasal cara saya mengajar, pasal ada isu saya sebenarnya naik parlimen sebenarnya. Oh ya. Naik parlimen, dibahas di parlimen. Pasal saya apa yang kena kat saya lah dibahas. Sebab saya buat show teater. Waktu tu niat saya sebagai lecturer adalah saya nak melihat graduan saya. Sebab graduan saya kebanyakan yang keluar tu kadang-kadang ada yang bakat bagus tapi hilang. Tak ada radar. Habis belajar balik kampung tanam jagung. Kan? So macam sayang lah. So saya buat rumah anak teater. 2018 saya set up satu rumah anak teater sebagai shelter untuk graduan-graduan yang student saya yang keluar, yang mana yang tak ada tempat nak pergi, rumah tak ada, makan tak ada, apa semua, bagi rumah perlindungan untuk dia orang survive. Dibiayai oleh? Saya lah. Oh, okey. So untuk duduk kat rumah tu supaya dia orang boleh cari peluang untuk dia orang masuk dalam industri. Waktu itu saya, walaupun saya lecturer, saya banyak juga buat production teater, dan bila saya buat show saya panggil director, saya panggil producer yang saya kenal. Saya panggil dia orang datang untuk tengok show. Even macam Din Said tu cast Amirul Effendi dengan Zahari Azim dalam filem Bunuhan. Dia datang tengok show dan dia suka dengan Amirul dengan Bob punya acting. Mereka student abang lah kalau ikutkan. So dia orang antara yang duduk dalam rumah anak teater ni juga. I see. Waktu tu 2018 ni. So saya peluang itu macam dia orang dapat berlakon Rosary Dobby apa semua tu. Sebab peluang-peluang tu kita create.
opportunity, peluang. Kita buat show, kita tunjuk bakat dia orang. Panggil director dengan producer. Dia orang tengok macam, baguslah budak ni, aku nak dia berlakon boleh projek pakai. aku. Ya. Kan? Itu yang kita perlukan, pendedahan untuk budak-budak baru ni. Ya. So sama lah. So saya buat. Kemudian yang waktu tu 2010 tu, saya buat teater dengan nak kembangkan lagi networking graduan atau student saya. Lah. So saya buat satu show yang menggabungkan pelajar yang masih belajar, graduan yang dah keluar, dari pelakon profesional. Oh. Yang bukan daripada graduan, tapi dia orang dalam industri tu sendiri. Saya gabungkan tiga-tiga ni buat satu show. Teater. Okey. So supaya dia orang boleh ni, so ada pelakon yang memang dah pelakon macam waktu tu banyak. Waktu tu macam Dira Abu Zahar, Beto Kushairi, Sarah Ali, ada beberapa nama lagi yang kita panggil untuk duduk kat situ untuk berlakon sekali dengan kita supaya networking antara pelajar, graduan dan juga pelakon sebenar lah. Okay. Boleh collaborate buat sekali satu projek atau pentas. So saya buat projek tu, tiba-tiba jadi isu, show tu kena ban. Sebab apa? Sebab dia orang kata show tu lucah. Menunjuk, saya fikir kat mana lucah. Saya buat tanda. Teater tu tanda, tajuk dia. Tanda ni adalah satu show teater tentang tanda-tanda akhir zaman. Saya ambil daripada hadis. Ada hadis dan buat ada 5 piece, 5 sequence cerita. Dia macam short. 5 shot tapi combine jadi satu persembahan. So setiap shot ni dia ambil daripada hadis-hadis. Ada satu hadis ni dia mengatakan macam apabila manusia melakukan seks seperti binatang. Okay. Ada salah tu. Tak tahu sahih ke lemah ke, tak pasti. Daif ke ni hadis ni, tapi memang kita cari hadis, kita jumpa hadis tu, okey. Kita ambil ni salah satu tanda. So waktu tu kita buat scene tu macam scene dekat kelab malam. Dia orang menari gitu kan. So kita gunakan motif gerak dia hip hop. Hip hop kan tarian dia agak agak sensual sikit. Saya duk ingatkan scene tu lah. Tapi saya macam kenapa tak datang cakap dengan saya, sebab ini orang management juga yang pergi laporkan benda ni dekat pengurusan tertinggi. Dia lapor terus, bukan jumpa abang. Bukan. Sampai kena tutup show tu. Lepas tu saya macam frust lah. Kita buat benda ni, kita nak bantu orang. Lah lama baru tahu, sebab salah seorang pelakon saya tu, pelakon luar, memang pelakon, bukan graduan, bukan student. Dia wardrobe malfunction. Dia punya baju dia leher besar. Okey, so dan dia saya tak perasan pun. Bila dia ada movement macam tunduk tu, terdedah sikit. Dia punya pangkal ni sebab leher besar bila kita tunduk dan dia Chinese. Dia bukan Melayu pun. Dia Chinese. Okay. So tunduk depan dia macam rasa macam tunduk depan dia tak tahu. Itu dia pergi buat report. Dia kata show tu lucah. So saya benda ni sampai parlimen dia orang naik lah. So saya macam waktu tu saya macam that's why saya that's it. Saya terus dah lah, tak nak lah. malas aku sebab dalam sepanjang saya buat teater 3 kali saya kena benda-benda macam ni yang saya rasa saya kena hadap benda-benda yang nonsense lah kalau ikut abang. Macam ditindas gitu. 3 kali bang? 3 kali. Ini kali ketiga. Yang ketiga, yang terakhir saya kata that's it, ini yang last. Lepas tu yang saya stop teater, saya terus buat, saya masuk filem, drama dan filem ni screen sebab saya dah kecewa sangat waktu tu. Dah kecewa sangat, tinggal saya tinggal terus putus asa lah panggil, macam tak nak lagi. Saya buat filem dan TV dan saya masuk, dan filem dan TV ni tak ada lagi. Putus asa tak ada? Tak ada. Abang Kadang-kadang ada, tapi alhamdulillah macam PKP pun saya tak teruk sangat. Duit simpanan ada, semua ada, macam alhamdulillah. Dia semua tak sesusah dan saya teruk gali tabung tadi lah bang. Yang saya teruk tu, lepas saya berhenti tu lah, job tak ada, kereta nak kena tarik, nak bayar duit rumah tak ada, apa semua. Duit memang tak ada, tapi my wife dia support kat belakang. Alhamdulillah. Lepas tu dapat satu projek tele, Sabri Yunus, saya ingat, Sanggup Beracun. Oh okey. Famous tu Sanggup Beracun tu. Kerana drama telemovie Sanggup Beracun tu lah orang dah mula melihat saya. Lepas tu producer start panggil. So start daripada yang putus asa teater tadi tu, pergi ke dunia industri TV dan filem, terus boom. Sebenarnya Tuhan memang nak bawa rezeki ke situ kan bang. Tapi apa berlaku dekat parlimen waktu dibahaskan tu? Tak ada jawapan ke macam mana? Benda tu dia orang bahas je. Dia orang bahas pasal isu tu, mempersoalkan kenapa di-ban. Kenapa dia orang ni apa semua. Tapi tak ada apa-apa tindakan apa selepas ni, tak ada lah. Abang biar macam tu je lah. Tak ada apalah. Cuma ada lah, sebab benda tu jadi kes tu agak besar sebenarnya. Sebab bila dia orang
tutup panggung, dia orang rantai. Lepas tu saya kata Dia rantai bang. semua jadi emosi. Pelajar-pelajar saya apa semua jadi emosi yang ikut saya. So dia orang dah demo sampai polis datang ke Aswara tu. Dia orang dah start demo nak pecahkan kereta dia orang nak mengamuk Dia orang usung keranda. Apa semua tu. Bila tahu kata saya dah berhenti tak nak sambung tu, saya dah decide untuk tak nak, saya berhenti. Dia orang mengamuk dia orang macam buat protes, dia orang buat demo. Lepas tu dia orang nak pukul orang-orang management ni, kepung Besar juga dekat office, kes ni polis bang. datang. Besar kes ni. Tapi 2010 saya budak ni. Banyak dah abang dah lalu dalam industri ni, kalau ikutkan pengalaman sangat besar. Sedikit kata-kata abang semangat untuk orang dekat luar sana, Gen Z kat luar sana, budak-budak baru kat luar sana yang nak join industri. Sedikit kata-kata dari abang. Bagi saya, kalau dia orang ada bakat, dia orang go polish bakat tu. Sebab untuk berlakon, dia ada skill dia lakonan untuk berlakon, dan dia kena ada kita panggil kena ada bakat. Sebab bakat ni kita tak boleh belajar. Ada bakat baru kita pergi belajar. Kita polish lakonan kita jadi bagus. Dan salah satu benda yang penting dalam bidang-bidang yang melibatkan skill macam lakonan ni adalah konsisten. Jangan mudah untuk putus asa. Terus buat. Kalau tak ada peluang, create peluang sendiri. Cipta peluang sendiri untuk pergi. Kalau tak ada rasa sangat, tak ada orang nak, buat sendiri. Create sendiri. Sebab itu yang saya buat sebelum ni. Dan kena go through, walaupun susah macam mana pun, tidur tepi jalan ke, tak ada rumah ke, tak ada duit nak makan ke, terus go, sebab cahaya dekat ujung. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Yep. Bang, untuk saya bang, yang dah banyak kali jatuh, gagal, tak jadi buat filem ni bang, sikitlah bang untuk saya. Sama juga. Kalau nasihat saya, maknanya mungkin dah belajar dah. Buat orang perang ni dah belajar. Sebab team tu penting. Kadang-kadang kita trust the team. Dan kita cari orang yang kita rasa dia memang nak buat, bukan dia nak serve kita. Kadang-kadang kita nak cari orang yang serve kita. Itu salah. Okay. Orang yang serve kita ni, dia akan baik. Kita bayar, dia serve lah kan. Dia akan ni je. Cari orang yang ikhlas nak tolong kita. Nak membantu. Maknanya dia akan ni, dia tak akan serve kita. Kan, dia serve the project. Ya. Faham, dia serve the project. Dia bukan serve the producer. Bukan personal kan. Bukan personal. So kalau benda tu tak bagus, dia cakap tak bagus. Kan? Bukan untuk boleh lah bos, okey bos kan. Ni bagi professionalism lah kan, professional kan. So kena ada, kita perlu orang-orang macam ni untuk tu. Jangan pula kita cari orang yang setiap cari salah je. Sebab ada juga orang macam tu, nak condemn je kerja. Tapi cari orang yang betul-betul ikhlas, dia nak buat benda ni jadi bagus. Ramai orang macam ni. Sebab dia nak bina team tu, and then bina satu kepercayaan, trust dengan team, dengan kita. Jadi semua bila kita sebagai producer dan kita bekerja dengan pelakon ke, dengan kru ke, yang trust kita, insyaAllah benda tu akan jadi baik. Circle tu kena betul bang ya. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak abang untuk kata-kata, untuk ilmu, untuk input, untuk perkongsian untuk hari ni. Nanti abang kita jumpa lagi untuk promosi filem Orang Perang yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih Abang Namrul lagi sekali. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf kalau ada buat salah. Okey, kepada anda semua, jangan lupa kita jumpa di episod akan datang. Bye. Assalamualaikum.